Aku tak boleh nak move on lah yang Tok Guru Haji Hadi mimpi jumpa Nabi tu. Dia kata Nabi hitam. Bila masa Nabi hitam? Bagaimana untuk tahu yang datang dalam mimpi itu Nabi Muhammad? Pertama dia akan mari dengan rupa dia dan dia sebut saya ini nabimu. Boleh. Saya ni Muhammad bin Abdullah. Saya ni gini-gini. Hak tu jelas lah. Kedua, dia tak mengaku lagu tu. Dia mari tiba-tiba kita dengar suara ataupun kita melihat seseorang beritahu itu nabimu. Tu Nabi Muhammad. Ataupun dengar suara. Jalan dah tu. Ketiganya, timbul dalam hati kita perasaan yang sangat kuat dia tu Nabi kita. Apabila mari, Nabi yang merasa. Mari satu perasaan yang sangat kuat menyatakan dia tu Nabi Muhammad. Tu tiga cara kita nak tahu hak kita mimpi tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni mari dalam tiga bentuk katanya ulama. Ni bagi orang yang bermimpi dan berpengalaman lah. Bagi orang yang tak mimpi, dia mari tanya Quran hadis lah. Mereka tak biasa mimpi. Orang yang mimpi Nabi Muhammad dah, tak payah Quran hadis dah. Mereka dia jumpa dah. Tak sebut di dalam hadis pun kata boleh mimpi temu Nabi dah. Hamba mimpi nak kata lagu mana. Maka pengalaman ulama yang bermimpi, dia kata Nabi Muhammad ni akan mari dengan tiga martabat. Pertama, Nabi Muhammad mari dengan rupa dia sebagaimana yang dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Rupa asli dia mari kepada kita. Kedua, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa ketua para wali pada masa tu. Wali kutub pada zaman tu. Pas kita nak tahu mana kawan tu wali kutub siapa dia. Maka dia akan mari dengan rupa wali kutub pada zaman dia. Ketiga, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa guru kita. Dengan rupa sebagai seorang guru kita. Guru kita lah. Tetapi dia tu Nabi Muhammad. Itu pengalaman. Siapa dia yang melihat Rasulullah dengan rupa yang dilihat oleh sahabat, insya-Allah iman dia tak terpecah dah. Itu kelebihan orang bermimpi bertemu dengan Nabi.